Mami cakap apa tadi? Abang Rizky tergilakan Amara? Ya, dua-dua tu dah terkena Mak Aisyah dah macam dah tak ada perempuan lain dalam dunia ni. Kalau Abang Afiq tergilakan Amara dengan Abang Rizky pun sama, maknanya dia tu perempuan yang baik lah. Kenapa Mami tak suka sangat dengan dia? Maknanya Rizky suka semuanya perempuan yang baik. Macam tu? Tapi Abang Afiq pun kejar-kejarkan ex dia, susah nak lupakan. Maknanya... Sebab dia tu perempuan yang tak ada asal usul. Kejar poket lelaki. Macam semut, mana ada gula di situ ada hurungnya. Lah, tapi Abang Afiq ceraikan dia pun bukan sebabnya dia curang dengan lelaki kaya pun, Mami. Dengan staf biasa je. Situ pun dah bukti yang dia curang. Baik sangat ke? Asal nama lelaki je ons. Dia tu gilakan duit, gilakan kedudukan. Ni, aku dengar budak office bergosip pasal Afiq dia dah panas punggung sejak kau ada. DEL 2 hari. 3 tahun aku tak ada kat sini. Memang perangai dia macam ni ke? Kau tak pernah report kat aku pun. Hai, sekali-sekala nak report tu okey lah. Kalau selalu sangat aku pun letih juga. Lagipun dia tu bos. Hak dia lah dia nak pergi mana pun. Kita orang ni kuli je. Okey lah. Kau dah plan ke macam mana aku nak masuk syarikat tu nanti? Hey, kau cakap apa ni? Ini Kamal lah. Kamal. Kau datang je office. Yang lain aku settlekan. Okay, good. Alright. Okay. Bye. Rizky? Sorry. 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 It's okay. Cik Amara nak kita teruskan tak? Kalau tak, saya boleh baca marketing strategi. Maybe next time. I'm not feeling well today. Sure? Yeah, no. Tak perlu. Tak faham. Maksudnya kita akan ada kerjasama atau tidak? Looking forward for it. Anything, you just contact Mika. Dia akan arrange for our next meeting. Thank you guys.